Salam dan hai semua. Jadi hari ini saya buatkan kek batik untuk cikgu-cikgu sekolah saya. Ya betul, sebab sekolah kan dah buka. Jadi hari ni why not saya buat makan-makan. Tak adalah makan-makan sangat pun. Cuma saya bawakan sedikit kek batik dan juga makanan-makanan lain di sekolah. Kalau korang nak tahu, kalau kita dapat rakan sekerja yang baik-baik sebenarnya, itu adalah rezeki yang Allah bagi kepada kita. Jadi why not kalau hari ini saya berkongsi rezeki dengan kawan-kawan saya ataupun rakan sekerja saya di sekolah. Dan ini memang betul-betul mengingatkan saya pada waktu dan juga hari pertama saya mula-mula posting. Saya memerlukan waktu yang agak lama sebenarnya untuk masuk ataupun untuk cope dengan rakan-rakan sekerja saya. So sekarang ni Alhamdulillah memang kita orang semua serasi, memang semua baik-baik, dan ini saya percaya adalah rezeki daripada Allah juga. Dan hari itu adalah beberapa orang pelajar yang tolong cikgu-cikgu dia, jadi saya rewardkan mereka kek batik indulgence untuk dibawa balik di rumah masing-masing. Dan ini adalah untuk cikgu-cikgu saya di sekolah. Dan Alhamdulillah, okey, siaplah sudah kek batik indulgence by Mr. Ali. Saya bawa ke sekolah. Alhamdulillah cikgu-cikgu ataupun staff yang lain semua cakap sedap doa kek Mr. Ali. Dan inilah saya restock bahan-bahan di bilik guru, bilik BI. Banyaklah bahan ini adalah stocking dan juga baju-baju untuk anak murid saya in case lah ada emergency. Ini untuk cikgu-cikgu lah. ABM pun nak ada. Alright, jadi itu sahaja. Nampak memang bersepah sikit lah mula-mula kan nak kemas bilik. Jadi gitulah rutin saya sebagai seorang guru. Terima kasih kalau anda sudi dengar sampai habis. Bye-bye.